Antaranya membabitkan perbandingan dengan kem bola sepak Indonesia yang telus mengenai butiran pemain warisan yang mereka ada. Tiada jawapan diberikan oleh mereka. Berkali-kali soalan itu ditanya. Ini semakin banyak soalan diutarakan, semakin banyak persoalan yang tidak dapat dijawab. On why in the past when we asked these kind of questions, no answers were given. I'm sorry to say we have to use our counterparts in Indonesia. When these players were naturalized, all the details were given. Okay. Where their grandparents were from, where their parents were from and so on. Okay. In this case, why FAM didn't do that? In the past they did that, but why? Federasi Sepak Bola Malaysia kini semakin bingung untuk menutupi aib mereka. Pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Harimau Malaya sulit ditutupi lagi dan tinggal menunggu sanksi yang lebih berat. Media Malaysia selalu membandingkan dengan naturalisasi yang dilakukan Indonesia yang jelas lebih transparan. Kakek nenek pemain naturalisasi Indonesia sangat terang benderang dan masyarakat pun bisa mengeceknya. Tapi yang terjadi di Malaysia sungguh gelap. Sebenarnya dalang dari kekisruhan sepak bola Malaysia sangat jelas pula. Tapi kaum Melayu negeri kasino tak berani menyalahkan dalang tersebut. Maklumlah kaum Melayu palsu Malaysia hanya hamba. Mereka penyembah sultan yang kurang berguna. Kaum Melayu di negeri kasino tersebut bermental hamba, sehingga tidak berani menyalahkan anak raja. Yang terjadi malah, Sekjen Federasi Sepak Bola Malaysia Nur Azam yang dikambing hitamkan. Ia dinonaktifkan dari kepengurusan FAM. Padahal kasus ini tentu melibatkan banyak pihak. Saya rasa sidang media ini saya boleh sifatkan sebagai satu usaha untuk memberikan penerangan tetapi gagal. Okey, tadi Fina ada kongsikan bahawa suasana di sidang media itu sememangnya panas. Ada kita dapat lihat soalan-soalan yang diajukan tidak mendapat direct answer dan perkara ini juga dikongsikan beberapa wartawan lain yang anda boleh juga dapatkan di social media. Antaranya membabitkan perbandingan dengan kem bola sepak Indonesia yang telus mengenai butiran pemain warisan yang mereka ada. Tiada jawapan diberikan oleh mereka. Berkali-kali soalan itu ditanya. Saya terpaksa bersetuju dalam situasi ini. Semakin banyak soalan diutarakan, semakin banyak persoalan yang tidak dapat dijawab. Kalau sebelum ini kita hanya mahu mengetahui bagaimana pemain-pemain ini, usaha-usaha dokumentasi pemain-pemain ini dilakukan, tetapi timbul pula beberapa perkara baru ataupun persoalan baru bagaimana pemain-pemain ini dipilih. Kalau lihat pada laporan saya tadi, tidak dinyatakan dengan jelas siapa yang betul-betul terlibat, yang betul-betul bertanggungjawab dalam urusan untuk pemilihan dan pengambilan ketujuh pemain warisan ini. Jadi sulit untuk saya katakan, Suzana, Lily, berkenaan dengan sidang media khas FAM pada hari ini. Mungkin saya tidak pasti apa yang perlu mereka lakukan untuk minimize the damage yang sudah pun berlaku pada hari ini. Okey, Fina hadir ke sidang media bersama dengan pengamal media yang lain. Kita nak tahu juga bagaimana dengan suasana, reaksi yang diberikan oleh media selepas mereka tak dapat apa yang penjelasan yang perlu dijelaskan sebenarnya. Lebih 50 orang yang ada. Lebih. Jadi ramai yang tidak berkesempatan untuk bertanyakan soalan dan Kenapa begitu susah untuk mendapatkan bukti dengan hantu yang siapa sahaja di dalam yang berkenaan 10 pemain ini? Kenapa sehingga hari ini tiada satu bukti dikumpulkan dan ianya telah mengabaikan segala. I said that the matter is with the FIFA appeals body. Now you're asking me why we cannot what proof about the Moyang, Dato and all that. Yeah. Because we cannot. I told we cannot tell anything now because let the case finish, and then at the same time we are forming an independent committee. Yeah. On why in the past when we asked these kind of questions, no answers were given.
I'm sorry to say that to use our counterparts in Indonesia, when these players were naturalized, all the details were given. Okay. Where their grandparents were from, where their parents were from, and so on. Okay. In this case, why FAM didn't do that? In the past, they did that, but why this time around they didn't do that? So that is my question. Okay, we will take note of it. We will take note of it. Huh? Avnish. Okay. Lebih banyak tanda tanya daripada jawapan. Sebagai contoh, hari ni kita dapat tahu bahawa FAM dapat tahu pasal benda ni pada bulan Ogos. Maksudnya mereka mempunyai sebulan lebih untuk siap sedia menghadapi media sebelum keputusan ini dibuat. Namun itu tidak berlaku. Yang kedua pula, CEO Pasukan Negara muncul hari ini setelah sekian lama. Ikutkan beliau sepatutnya muncul awal lagi. Dan pelbagai lagi. Dan lagi satu yang memang menakjubkan, izin saya menyatakan sedemikian, ialah apabila kami diberitahu bahawa daripada tempoh pemain-pemain ini apply untuk dapat kewarganegaraan ataupun MyKad mereka, bila MyKad tu diberikan dalam tempoh 4-5 bulan daripada Januari hingga ke Mei. So seperti saya nyatakan tadi, lebih banyak lagi tanda tanya lah, soalan. Sekarang ini benda jadi kelang kabut sampai masuk ke parlimen, sampai ke parlimen pula Saifuddin Nasution kata KDN dah bagi kerajaan ke mereka berdasarkan kepada perkara 19, perkara 20 dan sebagainya, budi bicara menteri and what not. So lagilah tuan kata balik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan pada tadi FAM telah melakukan satu sidang media dekat Wisma FAM, dan dalam sidang media itu mereka telah memaklumkan bahawa setiausaha agung mereka yang tadi itu, iaitu Nur Azam Rahman, telah digantung tugas serta-merta berkuat kuasa hari ini. Dan basically-nya kata Siva Sundam, ini adalah berikutan skandal pemain warisan FIFA yang memang sangat-sangat merunsingkan dan juga menyerabutkan itu. Dan of course lah, tidak ada apa-apa alasan lain yang telah diberikan oleh Siva Sundram, iaitu Timbalan Presiden FAM, berkenaan dengan penggantungan Nur Azam Rahman. Adakah Nur Azam Rahman ini bersalah? Adakah Nur Azam Rahman ini yang salah bagi dokumen atau bagaimana? Tak ada disebutkan. Cuma Siva Sundram kata tugasan Nur Azam digantung serta-merta dan tidak ada pula beritahu gantung berapa lama ke apa-apa ke tidak. Mungkin gantung indefinitely dah kot kan. Cuma sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai penyokong bersifat tempatan yang beranggapan bahawa tindakan FAM menggantung Nur Azam ini tidak lain tidak bukan cuba untuk mengkambing hitamkan Nur Azam. Tak lebih tak kurang. Sebab macam saya katakan tadi, kebanyakan rakyat tahu betapa benda ini sebenarnya melibatkan pimpinan-pimpinan yang teratas-teratas. Bak kata Tun Dr. Mahathir lah, benda ini takkan berlaku sekiranya kalau tidak ada arahan daripada pihak yang kata Tun Dr. Mahathir merasakan dirinya kebal dan juga orang kata apa, bebas daripada kekangan undang-undang. So oleh kerana pihak tertentu itu telah mengemukakan arahan, maka yang bawah-bawah ini FAM dan sebagainya, mereka kena ikut sajalah. Sama juga macam kata Zaid Ibrahim, FAM ini cuma kuda tunggangan saja. Yang bagi arahan orang lain, orang yang lebih power, dia yang bagi arahan, dan of course FAM cuma laksanakan saja. So sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan kepada kronologi, berdasarkan pada logik akal pun, saya yakin dan percaya Nur Azam ini tidak lain tidak bukan hanyalah seseorang yang bakal dikambing hitamkan. Tetapi itulah, saya sependapat dengan Tun Dr. Mahathir, saya sependapat dengan Zaid Ibrahim, sependapat dengan ramai pihak bahawa memang tak logik anda kata kalau Nur Azam saja dijadikan sebagai kambing hitam dalam kes ini. Kerana dia ni cuma setiausaha agung saja. Dia tak ada kuasa yang besar pun, dia bukan presiden pun masalahnya. Jadi sebagai setiausaha agung, beliau ada kuasa yang sangat terhad berhubung dengan pemberian dokumen itu, ini sebagainya. Beliau tak ada kuasa pun untuk mendaftarkan sesiapa sebagainya, melainkan semua itu mestilah dilakukan secara konsensus ataupun macam sebutkan tadi, arahan dari pihak yang berada dekat atas. Pihak mana? Wallahu a'lam bisawab. Jadi itulah dia tuan-tuan dan sekalian. Kita dapati yang Nur Azam ini seolah-olahnya cuba untuk dijadikan kambing hitam dalam kes ini, dan mungkin ini adalah percubaan untuk menutup kontroversi ini once and for all. Begitulah skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Malaysia yang masih gelap. Terima kasih sudah menonton sajian kami.